Hello guys, hari ni kita nak masak tom yum ayam yang sangat sedap, mudah dan cepat untuk disediakan. Makan waktu hujan-hujan lagi sedap. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. First kali kita perlukan ayam lah sebab kita nak buat tom yum ayam. Ayam ni saya pakai bahagian tulang-tulang. Bahagian kaki ayam, bahagian kepak, tekak ayam. Bahagian ni sangat sedap. Makan bahagian tulang-tulang. Kalau korang suka isi ayam, boleh letak isi ayam. Kemudian bahan yang kita perlukan, kita ada serai, saya pakai 2 batang serai. Sedikit bawang merah dihiris halus, sedikit bawang besar ni 1 biji bawang besar. Kemudian sedikit sahaja halia, sedikit lengkuas nak bagi dia wangi. Tomato ni kalau ada tomato besar pakai tomato besar lah. Kemudian limau nipis ni depends. Kalau limau tu dia dah banyak jus, 1 biji limau pakai 1 biji pun dah okey. Kemudian sedikit lada. Yang ni kita ada bawang putih dan juga akar ketumbar. Daun 5 purut pun ada, daun ketumbar pun ada. Sayur saya pakai bunga kubis dan juga kubis. Kalau korang nak letak sayur lain pun boleh. Ni depends on korang punya favourite sayur lah. Kemudian kita perlukan 1 tin susu cair. Susu cair ni kita pakai sikit je. Tak sampai 1 tin pun, separuh je. Kemudian paste tom yum dan juga paste cili kering Thai. Dah sedia bahan-bahan kita semua ni, kita boleh panaskan kuali, masukkan sedikit minyak, buka api besar je. Kemudian sambil-sambil tunggu minyak panas, kita akan ketuk bahan-bahan ni. Ketuk kasar bawang putih, ketuk kasar akar ketumbar, ketuk kasar halia, ketuk kasar lengkuas, sedikit serai. Memang ketuk kasar je guys, tak perlu hancur sangat pun. Kemudian kita akan goreng dekat dalam kuali. Tumis kejap. Tumis biar dia naik bau dan layu sedikit. Masukkan sedikit bawang merah, sedikit bawang besar, kacau-kacau. Buka api besar je. Waktu ni rumah memang bau sangat wangi. Bau tom yum tu dah kuat dah guys. Serai, bila kita tumis serai dengan bahan-bahan ni, bau dia memang sangat-sangat best lah. Kemudian masukkan ayam. Kacau-kacau seketika. Bagi air ayam tu keluar dan bagi ayam tu layu dengan bahan-bahan asas kita nak buat perencah tom yum ni. Okey, buka api besar, kacau-kacau seketika. Kemudian kita boleh masukkan air. Air kalau korang nak kuah banyak, boleh masukkan banyak. Saya suka kuah banyak. So, masukkan air. Kemudian masukkan paste tom yum. Paste tom yum ni saya pakai 3 sudu paste tom yum. Dan saya akan pakai 3 sudu paste cili kering Thai tu. Disebabkan paste cili kering Thai kita memang dah sikit, so kita habiskan terus lah. Paste tom yum ni optional lah korang nak pakai brand apa. Okey, kemudian kacau seketika, masukkan tomato, masukkan bawang besar, masukkan cili. Cili ni kalau korang nak pedas boleh ketuk dulu sebelum masukkan. Biarkan seketika, kita akan tutup biar dia menggelegak dan biar isi ayam ni masak. Okey, bila dah menggelegak macam ni, kita boleh cek ayam lah. Ayam ni dah masak dan dah begitu empuknya. Korang boleh tengok kaki ayam dia, urat dia dah terik macam tu, maksudnya ayam tu dah lembut lah. Last kali kita akan masukkan sayur. Masukkan bunga kubis dahulu. Kemudian masukkan sedikit garam, sedikit serbuk perasa. Saya pakai Ajinomoto. Kacau-kacau. Kemudian last kali masukkan kubis. Kacau-kacau biar sayur layu dan menggelegak. Kemudian masukkan daun ketumbar. Kemudian masukkan limau nipis. Okey, perah limau tu. Ni nak bagi dia rasa masam-masam lagi sedap guys. Last kali masukkan daun 5 purut. Daun 5 purut ni masukkan last kali lah. Kemudian rasa dah sedap ke belum. Dah sedap semua, baru masukkan susu cair sedikit sahaja. Bila dah masukkan susu cair, biarkan seketika biar dia memekat dan menggelegak. Korang boleh tengok tom yum ni sangat pekat, sangat creamy dan sangat sedap. Tom yum ayam is done. Korang patut cuba buat resipi ni sebab sangat senang nak buat dekat rumah guys.
Ni nak makan dengan nasi putih pun sedap. Nak makan dengan kuih tiaw pun boleh. Nak ratah macam tu pun boleh guys. Sebab sangat-sangat sedap. Dia tak terlalu pedas. Sebab cili tu saya tak ketuk. Kalau korang nak pedas, korang boleh ketuk cili tu. Okay. Tom yum ayam is done. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.